Assalamualaikum semua, Ustazah harap kamu semua sihat dan sentiasa menunaikan solat fardu ya. Selamat datang kembali ke kelas PDPR Pendidikan Islam. Bersama dengan Ustazah Nur Airiah Muhammad. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT. Soalan KBAT adalah soalan mudah mendapat markah dan ia terdapat dalam soalan bahagian B, C, D dan E. Okey, ini adalah contoh soalan KBAT. Baca makluman yang diberikan dengan teliti. Dewasa ini terdapat segelintir umat Islam yang mengabaikan kebersihan dan kesucian diri sehingga meninggalkan solat dengan sengaja. Soalannya, mengapakah berlaku situasi di atas? Berikan hujah anda. Cuba tengok markahnya ialah 4. Maksudnya wajib ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan baru boleh dapat 4 markah. Seterusnya, Ustazah akan ejar bagaimana cara mudah menjawab KBAT. Ustazah dapat rujukan ini daripada Ustazah Siti Khadijah binti Jamaluddin dari SMK Selirik. Kata kunci untuk mudah menjawab KBAT ialah, I suka KFCK, suka. Sekali lagi, I suka KFCK, suka. Kata kunci dan kamu wajib hafal untuk mudah jawab. Huruf I tu adalah isi. Kedua adalah suka ini adalah kamu pilih salah satu, S tu supaya, U tu untuk K tu kerana dan A tu agar. Kedua adalah KFC ini juga kamu pilih salah satu sahaja. K tu kerana F tu faktor dan C tu contoh. Keempat adalah huruf K iaitu kesimpulan. Akhir sekali adalah ulang semula suka. Ini adalah contoh soalan dan jawapan yang Ustazah buat yang menggunakan kata kunci tersebut. I suka KFCK, suka. Cuba tengok Ustazah letak warna merah, kuning, pink, oren dan kuning semula dan itu adalah daripada I suka KFCK, suka. Boleh faham kan? Seterusnya, untuk latihan Ustazah mahu kamu tulis di kertas nota ringkas apa yang kita belajar hari ini pendidikan Islam. Dan Ustazah mahu kamu gambar dan hantar di bawah dalam Google Form yang Ustazah sediakan. Sekian, terima kasih semua.